masak apa tu? Hari ni saya nak masak roasted chicken ataupun ayam bakar dengan cara yang paling mudah, iaitu menggunakan serbuk rempah perapan dari Shirley. Pernah nampak tak? Mula-mula pelik lah juga kenapalah banyak sold produk ni. Rupa-rupanya dah ramai yang approve kesedapan serbuk perapan ni, antaranya KA. Lepas ni kalau nak buat roasted chicken tak perlu dah nak sediakan bahan perapan, guna ni je. Sebab semua perapan dah lengkap, ada bawang putih, bawang besar, paprika, black pepper, jintan manis, rosemary dan thyme. Memang mudah. Just ratakan dan perap je ayam tu. Kalau nak lagi sedap boleh perapkan semalaman untuk lagi meresap rempah pada isi ayam tu. Bahan perapan ni pun bebas daripada MSG dan garam. Kalau nak perap tu just tambah garam dan sedikit minyak je untuk bagi dia lagi juicy dan crispy. Dan letak MSG pun terpulang. Bahan perapan ni memang sesuai untuk sesiapa yang tak ada masa ataupun nak cepat. Harga pun murah. Berbaloi sangat beli. Ni kali kedua dah saya guna serbuk perapan ni. Memang sedap. Dia ala-ala style western tapi kena dengan tekak Melayu. Jom makan.